Beli kat mana ni kak? Dekat sana dah. Oh, sini eh? Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jangok sikit. So far kita orang tak jumpa lagi kan apa orang Malaysia yang datang kat sini. Dia tak ada kata halal, tapi barang dalam dia tak ada pula kata haram. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Perkara yang kita orang takuti Bila banyak traffic light. bila banyak traffic light macam ni terputus daripada kereta depan, dan ini yang berlaku sekarang lah. Banyak tu masuk kiri. Masuk kiri. Tarik jauh tu masuk kiri. Satu pula. Alamak. Pusing-pusing. Pusing. Pusing sampai nampak je. Pusing je bila orang nampak. Pusing. Pusing nak kaki. Dia dalam bandar, ada banyak kereta, so peluang untuk terpotong tu agak tinggi lah. Aduh, nak terbirak dia ni kat sini. Takut. Kita orang terputus hubungan dan tak ada line, dan kita orang masih cuba ikut Waze yang dibagi. Tadi pergi ke Cafe Amazon, kita save dulu apa location tu, dah call dengan kakak ipar, dia mendebarkan juga. Harap dipermudahkan lah, sebab jalan dia lain macam sikit ni. Dia belah kiri sebelah masjid. Rasa yang traffic light tu kan, ni mungkin waktu budak sekolah balik sekolah. Takut juga. Sikit lagi nak sampai. Turn right. Turn right. Dia ada bangunan warna pink. Lagi-lagi. Dia ada pink, lepas tu atas tu macam ada kubah kecil. Dua. Kalau tak ada ni, Dia tak sampai lagi. dah sampai dah. Kalau nampak sepi kat sini dah nak sampai. Ni lah. Kubah. You have reached your Ni destination. kereta main. I can't join you from here, but life's about the journey anyway. Tu lagi. Ya ke? Ya. Bukanlah. Ya. Mana? Kita orang jumpa dah kereta. Tu lagi. So kedai dia yang ni Alhamdulillah. Tak, dia Jadi kita orang rasa, tak nak kata dia jadi serabut perut, sebab tak pernah macam kita hilang arah. Dia kalau dia macam ibarat bila telefon habis sama sini, dia biar sesat, dia kereta nak masuk kanan. Ada kereta nak masuk kanan, kita orang kat belakang. Lepas tu jalan tu dah jam. Nak beli air coconut shake dekat Yala, tak faham. Kita cuba tanya dulu, dia pun tak boleh. Hello bang, coconut shake satu. Oh, dia faham. Alhamdulillah dia faham. Ini biasa apa? Biasa. Buat biasa. Alhamdulillah. Boleh datang ke kedai abang ni sebelah masjid yang warna pink dekat Yala. Dia tengah buat kita punya coconut shake. Beli kat mana ni kak? dekat sana dah. Oh, sini eh? Oh, okey. Yang ni apa kak? Keladi eh? Pizza dengan ubi. Ubi. Okey. Datang kat mana ni? Ha? Datang kat mana? Datang daripada Kuala Lumpur, Songkla. 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 Sebelum tu pergi ke Koh Lanta. Koh Lanta mula. Kemudian Hat Nyai, Songkla, Yala. Dia bagi jalan-jalan. Jalan-jalan. Naik kereta tu. Oh, dah. Banyak buah. Okey kak. Ya. Kita sukses nak beli air coconut shake. Alhamdulillah. Yang mana ni sup komunis ni? Wow. Mana share? Ini kita nak makan, nama dia sup komunis. Apa yang specialnya adalah sup ni hanya ada kat Yala. Sup komunis. Bagi ada Azman. Dia tumis serai ni sampai hangit dalam hutan kan. Yang Ada nasi tak? Apa yang sebenarnya nak tak? Sup. Sup komen ni. Jauh mana? Sup komen ni. Kita nak sampai dah ni. Kita nak sampai dah. tak bang. Air makan tak? Orang sini mostly dah pandai cakap, dah boleh cakap Melayu juga. Yang pedas, apa nak yang pedas? Tak bagi tak apa. Sup yang pedas. Nawi. Hirupan yang pertama ni. Macam berasa lah. Ni
Sorry tang kiri semata-mata nak rasa dulu. Sebab tadi backline. Sorry tang kiri tu. Kau lah. Bukan pedas. Dia punya aroma. Berat. Oh. Ya, dah nak. Nak nasi sikit ke? Ambil lah. So kita orang makan dulu lah. Semua berkusut semua. Ini dia punya daging. Harimau menangis. Betul lah. Dia punya pedas padu lah. Tapi naik lah dia punya rasa. Sedap ni. Semua makan dulu. Masa? Kenapa? Rasa. Pedas ke? Sedap. Lidah. Kalau Ayu tak beritahu tadi, itu lidah saya makan ni. Kalau Ayu kata itu daging saya makan. Apa dia? Sedap? Saya rasa yang pedas punya. Ni saya bawa tunjuk ikan pula. Mana ikan? Tak sempat ke bergambar. Cuba makan dulu ikan ni. Kalau sedap kita order lagi. Ikan apa ni kak? Ikan bergoreng bawang putih. Ikan goreng bawang putih. Goreng apa? Ikan goreng bawang putih. Dah ada rasa dia. Ada. Bukan rempah biasa dia. Ikan halia juga. Ini dengan kerabu ni. Ini kulit bawang kan? Kulit bawang putih. Kulit. Ikan kulit bawang putih. Kulit bawang putih pun sedap kat Thailand tu. Ayah makan ya. Berbusuk tu. Sedapnya. Lembut lah. Order ni. Sedap. Kita makan dulu guys. Penat Yala sebab nak makan. Lepas tu gerak Patani. Kat Patani kita akan tidur satu malam. Kita orang dalam perjalanan menuju ke Patani. Sambil-sambil tu kita orang sebelah siar kejap dekat Pekan Yala. Sebelah sini barricade tentera lah. Boleh tengok. Mula tadi masa on the way nak pergi tu nak rakam tapi seram. So tak jadi rakam. Rasa benda air nak keluar ni. Assalamualaikum. Ni kita orang nak review bilik hotel dekat Patani. So bilik hotel dia kita orang stay untuk satu malam. Simple je bilik dia. So ni ada almari, ada sejadah, hanger, kemudian plug pun ada untuk extension wire, air untuk bla untuk masak air apa semua. Ni TV, kemudian simple meja, katil dia, katil queen. Ni untuk buat tak ni. Saya nak bangun ni. Aduh. Oh. Kemudian dia punya balcony, kompresor aircon dia. Balcony dekat luar, so luar dia biasa je lah. Belah bangunan rumah apa semua. And then toilet dia ada shower. Kemudian hotel yang kita duduk adalah The Wood Patani, cermin dia. So itulah keadaan bilik simple. So bilik dia simple je, tapi luar kita orang ini harapnya jangan meletup lah. Itu saja tour bilik kita orang dekat Hotel The Wood Patani. RM500 baht. RM50 upgrade. Sebab Tak tahu, budak pergi sekolah kan. data dia tak sama tu. Pelik. Pergilah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangok sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dengan ini dengan penuh rasa tawaduk dan keinsafan telah selamat diijab kabulkan bersama isteri saya Cakap. yang kini sini. Pertama dan Yang pertama dan yang terakhir telah selamat diijab kabulkan pada 2000 pada saya nak buat post konten ni. dan kami kini berada di masjid apa lah? Masjid Cawat di Patani untuk meraihkan pembinaan masjid baru terkini dan selamanya. Okey, itu saja. Tak adalah goteng gurau-gurau je. Masjid ni cantik, dia dekat tepi jalan kat Patani. Cuaca pun dah nak masuk waktu maghrib. Jom aku bawa korang ronda Masjid Cawat di Patani. Jom. Komuniti Islam di sini nampak kukuh. Islam dapat tertegak lah di bumi Thailand, alhamdulillah.
khususnya di daerah Patani. Ada dua kubah, sebelah kiri dengan di sebelah kanan masjid ni. Jadi memang satu binaan yang sangat cantik, dan juga dikelilingi masjid ni ada pokok-pokok kurma. Seolah-olah aku rasa kurma, seolah-olah macam kita berada di tanah suci Mekah. Alhamdulillah, trip pada kali ini kita dapat melawat ke sebuah masjid yang berada di Patani. So itulah dia kunjungan kami ke Masjid Cawat di daerah Patani, Thailand. Next destination kita orang adalah kita orang pergi ke tempat yang dikatakan adalah ladang pembuatan garam di Patani, iaitu Sweet Salt. Ni macam mana ni? Cara dia Ha. air laut apa? Daripada masuk sini, Apa dia tu panggil? Anak kepala naik dia naik apa? Apa panggil apa? apa, bengkenal. Air naik, air surut Oh. tu. Air pasang dia masuk sini. Aha. Lepas tu dia stop lah. Dia style dia macam ikan kering. Okey. Tu dia buat kotak-kotak. Ha. Jadi dia panas, dia lagi ni garam terhasil garam. Oh. Dia sejak lah, sejak. Oh. So yang ni kira lama lagi kan ni? Yang lama air masuk. Tu yang banyak tu boleh dah proses tu. Oh, yang sana tu proses garam. Ini benda baru lah yang tak ada kat Malaysia. Air pergi memang putih lah. Oh. Dah nak kering lah. So ni ladang dia, ladang garam. Ni bukan air biasa. Ni adalah air laut ni. Air laut. Nanti dia sejak lah. Dia jemur tengah panas, dia lah konsep ikan kering. Jemur ikan bagi kering. Faham? So daripada sana, diorang dah jual kat sana. Hasil ladang garam tadi, maka terjadilah garam-garam yang dijual. Ini garam yang tadi daripada ladang tadi, kemudian diterjadikan ini dijual. Kenapa dia ada warna-warna? Bagai lah. Apa ni? Boleh lah buat alahan tu. Itu siam pula yang datang. Sikit manis. Produk lokal Tak Patani. ada dah. Kita buat apa ni? Harga satu 20 baht. Macam mana yang rasa dia? Oh. Terima kasih. Ada manis aftertaste. Oh, ni yang kalau buat garam yang ikan tu kak. Dia ada manis dia kan kat situ kan. Kita beli juga garam. Ya. Harga 3 baht. Sekejap kak. 20 baht, RM2.60. Let's go to the next location. Kita orang sekarang dekat Green Market. Baru sekarang pukul 8 lebih. Keadaan jalan pun dah semakin sesak, dengan ada beberapa kenderaan yang meletakkan kenderaan di bahu jalan lah. Actually kalau kita orang belum makan tadi, kita orang memang makanan kat tepi jalan ni menyelerakan sungguh lah. Oh, Green Market. Yang owner dia yang mana? Lawa ni. Owner dia yang mana? Kita orang nak singgah melintas jalan Green Market. Selain daripada jualan pakaian, dekat Green Market ni juga ada sediakan tempat ruangan yang luas untuk makan, yang boleh datang untuk bawa family semua ke sini. Dia ada jual kerabu Maggi, kebab pun ada jual. Satu 20 baht. Ya. Oh, dia kata dengar 120 baht. Mahal sangat. Berapa satu? Satu. Ni apa tak? Ini yang sudah siap. Oh, yang ni dah siap yang tinggal makan je. So far kita orang tak jumpa lagi lah apa orang Malaysia yang datang kat sini. Tak tahulah kan, mungkin sebab bukan hari Minggu ke apa ke kan. Kita tak jumpa lagi lah dekat night market ni. Korang patut datang ke sini lah kalau ada kesempatan, datang ke Patani. Morning guys, hari ni hari terakhir trip dekat Thailand dan kita orang sekarang berada di Patani. Untuk pagi ni kita akan breakfast di Roti de Forest. Roti de Forest. Dia punya malas, dia punya mood tu. Ada aku tidur balik. Hello? Ni dulu. Ambil awak punya bag.
Sekarang saya berada di Masjid Kerisik di Patani, sebuah masjid yang mempunyai banyak sejarah. Ni macam ni Aziz punya ceramah kan? Dengan amalan ni. Amalan ni. A'udzubillahi minasyaitonir. Sebelum kita balik ke Malaysia, kita singgah makan tengah hari dulu. Kepala kuda. Ya lah. Habis kita ni. Di sini Thailand lah. Kita sekarang dekat satu stesen minyak yang ada kemudahan untuk R&R juga. Ada kebetulan ada 7-Eleven kat sini. So kita orang nak beli dulu apa yang ada dekat 7-Eleven. Tak nak ni espresso. Ni. Mas Haf. Ni apa ni? Canek. Nombor satu halal ke tak? Halal. Dia tak ada kata halal, tapi barang dalam dia tak ada pula kata haram. Tak apalah, ambil je lah. Yang rambutan stuffed with pineapple in heavy syrup. Wow. Suka hal ni. Nak beli ni untuk ibu. Ada halal tak? Ada halal. Halal guys. Kita orang tak jumpa baju I Love Thailand lah this time. Kat ni yang Ovaltine awak cakap tu apa? Nak beef grill. Yang ketat ni saya suka. Ada seperti yang Ni saya makan ini. Ni awak suka? Ni dah habis dah. Ni apa? Sama. Oh, macam lebih dah. ada sampai 2. So itulah, spend lebih kurang 1465 baht dekat 7-Eleven. Inilah suasana dia. Suasana di stesen minyak je pun. Stesen minyak di sekitar Thailand. Kau pernah tak beli barang kat 7-Eleven sebanyak ini? Alang-alang kan? Hello, sekarang tepat 7.45 waktu 7.45 malam waktu Thailand. Dan kita orang sekarang berada dekat Sadao Immigration Center, nak menuju masuk ke Bukit Kayu Hitam. So experience beberapa hari ni dekat Thailand, journey kita orang tamat dan kita orang nak menuju balik ke Kuala Lumpur. Terima kasih kerana menonton vlog kita orang yang tak seberapa ni. Yang menonton jangan lupa like, follow dan subscribe. Bye. Salah teknik. Bye.